Okay guys, hari ni kita akan buat tentang tajuk kita teknologi peradaban manusia. Are you guys ready untuk kita punya kelas hari ni? Baik, jadi semangat saya mahukan. Asli, asal kau nampak macam tak tenang lah? Kau okey tak? Oh, okay. Jap, jom try. Oi. Ni. Oi. Ni asal muka sambung ni? Bapak Haji bro. Ni. Still. Dah muka. Weh, muka kau macam era sih, doh. Dah. Dora. Aku tak apa. Aku nak send dekat grup kita ni. Kenangan. Dah. 1, 2, 3. Dah. Alamak, aku lupa save lah. Alamak, last sekali lah. Okay, Kucai, last sekali Kucai. Awal. Buat peace. 1, 2, 3. Nak Kucai? Dah. Semat doh, Aku dah cakap smart. Nanti send kat aku gambar. Okay, boleh. Kita ni smart. Kucai tak tahu aku nak post kat IG ni. Sabar jap. Hari tu dia gelak kat aku. Labu. Share. Puas hati aku. Ai, bila masa Rosli ambil gambar ni? Aduh, kalau nak tengok muka aku malu doh. Apa aku nak buat ni? Rosli, okey tak ni? Okey je. Sabar. Tak ada apa-apa lah. Tak risau aku lah. Rosli, aku macam perasan lah asal kau macam jauh je dengan Kucai. Kau okey ke dengan Kucai? Patut ke aku beritahu dia? Beritahu je lah. Kucai, kau silap daripada aku sekarang. Aku ada buat salah ke? Aku sebenarnya tak suka doh gambar yang kau edit tu. Kau tahu tak ramai orang gelapkan aku. Hah? Kucai, aku tak tahu kau tak selesa. Aku minta maaf doh Kucai. Sekarang enggak aku edit gambar. Yelah Rosli, aku maafkan kau. Tapi lain kali kalau buat, fikirlah dulu. Ya, aku janji doh Kucai, lepas ni aku tak buat dah. Allah lagi. Enggak lah. Aku dah cakap lah yang pakai yang tu. Pakai kak. Pakai Muhammad Salah tu pun. Masalahnya Muhammad Salah kau tu bukan salah biasa.
Rosli, kau okey tak? Onyok je. Tak, hari tu aku buat salah dengan Gucai. So, aku post gambar tak senonoh dia. Dia malu. So, aku pergi lah minta maaf kat dia. Sebaik dia maafkan aku. Tapi tak tahu lah sekarang macam mana. Itulah, media sosial ni memang bahaya kalau kita salah guna. Orang boleh rasa, orang boleh terasa dengan perbuatan kita walaupun kita anggap benda tu kelakar dan lawak. Betul juga tu Razik. Bukan semua orang boleh terima gurauan kita. Kadang-kadang apa yang kita anggap kecil mungkin besar bagi orang lain. Nasib baik kau sedar awal. Ada orang lain kan sampai kena kecam buat benda macam ni. Ada yang bunuh diri, depres. Benda ni bukan biasa-biasa tau. Lebih baguslah kau dah minta maaf kan. Assalamualaikum. Okay guys, hari ni saya akan bagi tugas Sam pula. So untuk siapkan kena berkumpulan. So tajuk kita etika dan peradaban manusia. Dan senaraikan dekat papan putih pada percubaan seterusnya. Rosli, Gucai, Zakbar, Ramli, Razik dan Joshua kena berada dalam satu kumpulan, okey? Boleh? Baik, sir. Okey, terima kasih. Itu saja. Okey guys, kita satu bulan. Jadi kita buat benda sama-sama tak? Bagus juga kita tim sama-sama. Kita boleh jadikan kes Rosli ni sebagai contoh. Boleh tak? Boleh juga. Bulan dan bintang bersinar berkelipan dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan malam kegelapan, tanpamu bintang hilanglah keindahan. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Moga berkekalan selamanya. Begitulah kami hidup lima sekawan, sesama berjanji, susah senang dirasa. Di bawah sinaran cahaya bulan bintang menjadi saksi janji kami semua. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang